Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga UCAM. Saya, Encik Muhammad Akmal bin Abdul Kadir, merupakan salah seorang pensyarah dari Jabatan Landscape dan Alam Sekitar UCAM. Saya juga merupakan seorang arboris bertauliah ataupun Certified Arboris yang dikurniakan daripada International Society of Arboriculture dan juga Persatuan Arboris Malaysia. Di UCAM, saya mengajar pelbagai subjek berkenaan tanaman hiasan dan arboriculture. Selain itu, saya juga mengajar subjek horticulture dan pengurusan semaian dan pembiakan tumbuhan. Apa yang pelajar akan dapat di UCAM? Apa lagi? Pelajar semestinya akan mendapat pelbagai jenis pengetahuan baru, terutamanya yang berkaitan tanaman hiasan dan arboriculture, serta kaedah penjagaan dan cara menangani masalah stres pokok. Lagi satu, di UCAM ada ramai tenaga pengajar yang berpengalaman serta profesional, dan juga nak tahu, di sini kami ada fasiliti yang banyak dan menarik, juga memudahkan para pelajar untuk mengguna dan belajar dalam keadaan yang selesa. Jadi, mahukan pengalaman belajar dalam suasana yang kondusif dan menarik? Apa lagi? Jom study at UCAM. Datang tau!